Alhamdulillah hari ni Pak Su dapat mendaki Bukit Maxwell atau Bukit Larut Taiping dan hampir sampai ke Pondok 1. Pondok 1 pada usia emas ni agak mencabar juga. Nak sampai ke Pondok 1 lebih kurang 1.2 kilometer ya. Pak Su dapati ramai juga warga emas ya, orang 40-an, 30-an mendaki sampai ke Pondok 2 ya, lebih jauh lagi. Jadi ini satu latihan kecergasan fizikal yang sangat-sangat bagus. Dan dalam perjalanan tadi Pak Su jumpa seorang ya anti berbangsa Tionghoa umur 60 tahun. Dia cerita dalam seminggu 5 kali 5 kali dia naik Bukit Maxwell ni untuk exercise ya, untuk menjaga kesihatan dan kecergasan diri. 5 kali seminggu sampai ke Pondok 2. Nampaknya Pak Su boleh sampai Pondok 1 je lah. Pondok 1 ya, pun dah kira okey lah ni ya. Beginilah suasana pemandangan Bukit Maxwell. Ya, kalau kita sampai ke puncak lebih kurang 13 km lebih, mungkin keadaan lebih sejuk di sana ya. Tapi alhamdulillah kepada anak-anak muda yang ada kelapangan masa ya sampai ke Taiping, jangan lupa singgah di Bukit Larut ya ataupun Bukit Maxwell ini. Pagi ni Pak Su sempat ajak Mak Su sekali ya. Alhamdulillah Mak Su pun dapat sampai ke Pondok 1 sama-sama dengan Pak Su. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesihatan kepada kita. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan lain. Terima kasih.